Kalau berlaku kecemasan hari ini, berapa lama wang simpanan kita mampu bertahan? Tahukah anda 56% isi rumah di PPR iaitu Program Perumahan Rakyat hanya memiliki simpanan sehingga 3 bulan sahaja. Sebelum anda nak komen apa-apa, nak bebel, kita kena rajin menyimpan, kita kena rajin tambah pendapatan, sebenarnya ada faktor yang lebih besar menyebabkan simpanan tersebut sedikit. Tinjauan Tin City di bawah laporan mereka iaitu From Roof to Resilient mendedahkan hampir 40% isi rumah di PPR bergantung sepenuhnya kepada pencari nafkah tunggal. Mesti ramai yang fikir, kenapa seorang je yang cari nafkah? Kenapa tidak dua? Kenapa tidak adik-beradik? Sebenarnya ini dikaitkan dengan pertama, melibatkan konsep multiple generation atau kita panggil berbilang generasi. Dalam satu rumah tidak hanya ada pasangan, ada anak-anak, tapi ada juga datuk, ada juga nenek, mungkin ada juga makcik, pakcik dalam satu rumah yang kecil. Ini sekaligus menyebabkan jumlah isi rumah lebih besar. Bila lebih besar, keutamaan adalah untuk menjaga. Di sinilah berlakunya pasangan, terutamanya isteri, akan memilih untuk menjaga ahli keluarga mereka untuk melaksanakan penjimatan kos. Inilah sebab dia kenapa kebanyakan pasangan di PPR salah seorang dia tidak menyertai ekonomi negara yang sekaligus memberi pendapatan tambahan kepada isi rumah mereka. Kedua, saiz rumah PPR. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau dalam satu bumbung ramai ahli keluarga nak duduk sama-sama. Tetapi saiz kapasiti PPR itu sendiri adalah lebih kecil. Data turut menunjukkan bahawa kapasiti orang yang duduk dekat PPR tu sebenarnya dah melebihi purata kebangsaan. Sekarang ni purata hampir 5 orang duduk dalam satu unit PPR. Sebenarnya 5 orang tu pun dah padat. Ketiga, kurangnya akses kemudahan. Bukanlah kata ekosistem PPR tu tak ada kemudahan. Ada, tetapi sangat terhad. Berbalik pada poin pertama tadi, disebabkan kekurangan akses seperti penjagaan anak-anak, warga emas ataupun sebarang sistem sokongan lain, ini sekaligus meningkatkan lagi tekanan emosi dan tekanan kewangan ke atas isi rumah di PPR. Melihat pada faktor-faktor itu, ia sekaligus menunjukkan sistem sokongan kepada komuniti ini masih lagi rapuh, masih lagi rendah, yang sekaligus menghadkan usaha mereka untuk menambah baik pendapatan dan menamatkan kitaran kemiskinan.